Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Dan tak lupa juga, sedar tak sedar, kita dah selesai 4 hari berpuasa. Kita bermula pada hari Khamis hari itu, dan hari ni dah malam Ahad dah. Besok malam Isnin. Tiba pula kan. So consider dah 4 hari lah kita dah berpuasa. So saya harap kepada mereka semua yang sedang berpuasa, teruskan semangat tu. Sebab puasa ni kadang-kadang time awal-awal tu semangat dia on point lah. Dan lepas tu makin lama makin berat pula kan. Tambah lagi bila dekat dengan raya, macam rasa lama je kan. So Shadows doa dan Shadows harapkan kepada semua yang sedang berpuasa, teruskan bersabar, pastikan niat di tempat yang betul dan sentiasa amalkan kesederhanaan. Betul ke ayat kesederhanaan? Yelah kot. Okay, bila ke bazar ke apa ke, pastikan beli apa yang perlu, jangan beli terlebih. Sebab kadang-kadang bila berbuka, once dapat kena air ke apa semua, makanan semua dah tiba-tiba jadi tak lalu. Sebab sebenarnya dahaga tu lagi dahsyat daripada lapar. Tapi lah, Shadows pun malah nak panjang lama sangat. So pada hari ni, Shadows bakal kongsikan tentang pengalaman pendaki yang pernah mendaki Gunung Ledang. Semestinya geng bayang semua pernah dengar kisah-kisah misteri berkenaan dengan Gunung Ledang. Plus banyak sejarah-sejarah yang menempatkan tempat tu salah satu tempat yang agak menyeramkan juga kadang-kadang. So sekiranya geng bayang semua dah tahu apakah pengalaman yang dialami oleh pendaki-pendaki sekalian, saya tak mahu masa sejam kita mendengarkan kisah pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piup. Sebuah gunung yang namanya cukup dikenali. Sebuah gunung yang berdiri megah di selatan tanah air. Sebuah gunung yang terlalu banyak kisah, tetapi terlalu sedikit yang berani bercerita. Gunung Ledang atau nama lamanya Mount Ophir. Gunung yang sering dikaitkan dengan legenda puteri, Istana Bunian, syarat 7 dulang hati nyamuk. Cerita yang kita pernah dengar sejak kecil lagi. Tetapi apa yang jarang diceritakan adalah kisah mereka yang mendaki dan pulang dengan sesuatu yang tidak ikut peraturan alam. So malam ni, Shadows Channel akan membawa anda masuk ke hutan Gunung Ledang dan mungkin sesuatu akan mendengar sekali. Boy, dahsyat betul. Nah, Gunung Ledang terletak di sempadan Johor dan Melaka, ketinggian sekitar 1276 meter dari paras laut. Nah, tidak setinggi Kinabalu, tidak juga sepanjang Bajaran Titiwangsa. Tetapi pendaki berpengalaman tahu, Gunung Ledang ni bukan hanya sekadar terletak pada ketinggiannya. Ia tentang aura. Dari bawah, hutan kelihatan seperti hutan tropika biasa. Bunyi cengkerik, daun-daun bergesel, akar menjalar seperti ular tua yang membeku. Tetapi, semakin tinggi anda mendaki, udara mula berubah. Lebih sejuk, lebih berat, dan yang paling pelik, lebih sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tiada bunyi, tetapi sunyi yang terasa seperti sedang diperhatikan. Ramai orang percaya bahawa Gunung Ledang adalah antara kawasan keras di Malaysia. Bukan kerana sejarah penjajah, bukan kerana peperangan, tetapi kerana sesuatu yang jauh lebih lama daripada manusia. Legenda Puteri Gunung Ledang bukan sekadar cerita dongeng dalam masyarakat lama. Ia dianggap peringatan bahawa ada tempat yang bukan milik manusia. Dan jika manusia masuk, masuklah dengan
adab. Pendaki yang kerap naik Gunung Ledang ni akan tahu satu perkara. Ada peraturan tidak tertulis. Jangan sombong, jangan bercakap besar, jangan menegur sesuatu yang tidak pasti, dan yang paling penting, jika terdengar nama anda dipanggil, jangan sahut. Terlalu banyak laporan tidak rasmi orang sesat walaupun laluannya jelas. Kompas berpusing tanpa sebab. Jam tangan ada yang mengatakan berhenti tepat pukul 3 pagi. Ada yang mengatakan mereka ternampak kelibat wanita berbaju putih di antara pokok. Tidak bergerak, hanya berdiri, dan bila mata berkelip, kelibat makhluk tersebut sudah tiada. Ada juga yang mendakwa terdengar bunyi orang berjalan di belakang mereka. Langkah keempat lah katanya. Sedangkan kumpulan hanya bertiga. Tetapi semua itu masih dianggap cerita biasa. Sehingga satu pengalaman ni berlaku. Kisah ni diceritakan oleh seorang lelaki yang namanya tidak mau didedahkan, tapi kita nak panggillah nama dia main karakter dalam kisah ni bernama Mahmud. Mahmud ni dia bukan kaki cerita hantu dan bukanlah juga mencari sensasi lah katanya. Dia hanyalah seorang pendaki biasa dan pengalaman ni berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Mahmud dan 3 orang rakannya merancang untuk mendaki Gunung Ledang melalui laluan Sagil. Cuaca pada ketika itu baik. Langit cerah, tiada petanda-petanda yang nampak macam nak hujan. So mereka pun tibalah awal pagi di kawasan di mana diorang nak mendaki lah. Suasana nampak biasa, ramai pendaki-pendaki lain yang berada di tempat yang sama. So mereka memulakan pendakian sekitar jam 9 pagi. Segalanya normal, mereka bergurau, ambil gambar, berehat di checkpoint. Tetapi selepas melepasi satu kawasan berbatu, salah seorang daripada mereka berkata dengan perlahan, kau dengar tak? Yang lain berhenti. Suasana pada ketika itu sunyi. Hanya bunyi angin yang menyentuh daun macam ada orang yang ikut. Mereka berpaling tetapi tak kelihatan sesiapa. Fikiran mungkin kumpulan lain. So mereka berempat ni pun meneruskan perjalanan diorang. Beberapa minit kemudian bunyi tu datang lagi. Kedengaran seperti bunyi langkah tapak kaki. Tapi mereka hanya bertiga di belakang, manakala yang seorang lagi dah jauh ke depan. So langkah keempat tu bukan milik mereka. So di situ dah start mula dah benda-benda yang misteri, yang menimbulkan tanda tanya buat mereka bertiga yang berada di belakang. Sementara seorang lagi, Mahmud, dah ada kat depan dah. Excited sangat Mahmud ni. Tapi yalah, selepas mendaki dengan begitu lama, pendakian hari itu berakhir sekitar jam 5 petang. Mereka memutuskan untuk bermalam di kawasan campsite sebelum summit push keesokan pagi. Langit pada ketika itu dah mula berubah warna. Oren keungguan perlahan-lahan menjadi gelap. Udara Gunung Ledang pada waktu malam amat berbeza. Sejuknya bukan sekadar pada kulit. Sejuknya seperti meresap ke dalam tulang. Mereka memasang kemah, masak makanan segera, berbual seperti biasa. Segalanya normal pada ketika itu. Sehinggalah pada satu saat ni, diorang terasa angin tiba-tiba berhenti. Dan ini bukan berhenti yang orang cakap berhenti kejap start balik tau. Ini betul-betul berhenti. Tak ada bunyi daun, tiada bunyi serangga. Sunyi. Orang kata sunyi yang terlalu sempurna. So dalam suasana pada ketika itu, salah seorang daripada mereka yang bernama Faiz tiba-tiba berkata dengan perlahan, korang bau tak? Mereka bertiga berhenti makan. Dan ketika itu, bau tu datang semula. Bau seperti bunga melur. Wangi, lembut, tetapi terlalu jelas. Di tengah hutan, bayangkan pada ketinggian tu, tiada pokok melur. Tiada sesiapa pun yang memakai minyak wangi.
So bau tu hanya sekejap, kemudiannya hilang. Mereka cuba ketawa. Alah, fikirkan mungkin dari bawah. Tetapi dalam hati semua tahu itu bukan bau yang biasa. Jam pada ketika itu pada pukul 12.47 malam. Spesifik betul diorang punya cerita ni. Angin kembali bertiup, tetapi kini bunyinya berbeza. Seperti bisikan. Kemah Faiz yang berada paling hampir dengan laluan kecil ke hutan, dan seperti mana Shadows katakan, pukul 12.47 malam pada ketika itu, Faiz terdengar sesuatu seperti tapak kaki ataupun langkah yang perlahan. Kedengaran daun dipijak. Dia fikir mungkin pendaki lain. Tapi bila fikirkan balik, tiada sesiapa yang berjalan tanpa lampu suluh. Dia pun bukalah zip kemah sedikit, nak tengok di luar ada sesiapa ke apa kan. Tapi suasana gelap. Hanya cahaya bulan samar. Dan ketika matanya cuba menyesuaikan diri, dia nampak sesuatu berdiri kira-kira 20 meter daripada campsite. Di antara dua batang pokok besar. Bentuknya tinggi, langsing. Seperti seorang wanita berbaju putih panjang, rambut panjang menutupi muka. Tidak bergerak dan hanya berdiri. Faiz pada ketika itu membeku. Dia fikir, mungkinkah ini satu ilusi? Dia kelip matanya, sapu matanya, dan ketika dia buka semula, makhluk yang dia nampak pada awal tadi sudah tiada. Bukan berjalan pergi ke apa, bukan berlari, just hilang seperti kabus ditelan malam. Nah, benda ni dia tidak cerita pada yang lain sehingga pagi kerana dia takut sekiranya apa yang dia menceritakan boleh membawa panik kepada rakan-rakannya. So pada pagi itu mereka bangun seperti biasa. Tiada sesiapa bercakap tentang malam tadi, tetapi semua nampak letih, seolah-olah tidak cukup tidur. Mereka teruskan pendakian menuju puncak. Gemilang cahaya. Tiba-tiba pula AF. So mereka teruskan pendakian menuju puncak. Semakin tinggi, semakin berat kaki melangkah, dan semakin kuat perasaan diperhatikan. Sekitar 200 meter sebelum puncak, salah satu rakannya yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Jangan bergerak. Suara bergetar. Di belakang mereka ada bunyi langkah lagi. Kali ini jelas 4 langkah. Mereka semua berpaling dengan serentak. Tiada sesiapa yang berada di belakang mereka. Tetapi bunyi itu masih ada. Seolah-olah sesuatu berjalan dalam bulatan mengelilingi mereka tau. Perlahan menghitung 1, 2, 3 dan 4. Tiada apa aku dapat bersamamu, hanya penat. Mereka bisa berkata apa kerana tidak merasa. Terbawa-bawa pula. Maaf, sambung balik. Kemudian berhenti. Dan ketika itulah mereka terdengar suara. Suara yang perlahan, halus, lembut, memanggil nama salah seorang daripada mereka. Faiz. Suara tu dikatakan seperti suara ibunya si Faiz. Tepat nada yang sama, dan Faiz ni hampir menjawab. Tetapi dia teringat satu pesan lama orang kampung. Jika di Gunung Ledang dan ada yang memanggil nama, jangan sahut. So Faiz pun mendiamkan dirinya. Suaranya datang lagi. Kali ini lebih dekat. Faiz. Dan ketika Faiz memberanikan diri memandang ke arah suara tersebut, kali ini dia nampak di celah pokok seorang wanita berbaju putih, tetapi kali ini rambutnya terselak sedikit dan wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, mata hitam sepenuhnya tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu luas, senyuman yang mustahil bagi manusia. Perlahan-lahan kepalanya mula menyengit, seolah-olah
sedang memerhatikan mangsa. Dan dalam sekelip mata, makhluk tersebut berdiri betul-betul di belakang Faiz. Begitu hampir sehingga dia dapat rasa nafas yang sejuk di tengkuknya. Faiz menjerit dengan begitu kuat dan semuanya menjadi gelap. Jeritan Faiz bergema di celah hutan. Dan seperti mana Shadows katakan, selepas tu tiba-tiba menjadi gelap. Nah, bukan gelap malam, tetapi gelap yang kosong. Seperti mata ditutup dari dalam tau. Memang deep cerita hari ni. Dan apabila mereka sedar semula, mereka tidak berada di tempat yang sama. Mereka bukan di laluan ke puncak dan mereka bukan di campsite. Mereka berada hampir 300 meter ke bawah, berhampiran satu kawasan berbatu yang mereka ingat jelas, yang mereka dah melepasi pagi tadi. Jam menunjukkan pukul 1.38 petang. Tetapi kali terakhir mereka melihat sesuatu baru sekitar 11 pagi. 2 jam hilang. Tiada sesiapa ingat bagaimana mereka turun. Tiada sesiapa ingat macam mana diorang berjalan ke apa. Dan tiada sesiapa ingat memapah si Faiz. Seolah-olah 2 jam tu dipadam daripada memori diorang. Faiz yang bangun dalam keadaan tercungap. Tengkuknya sakit. Dan bila disentuh, ada kesan merah yang panjang. Seperti bekas jari. 4 garis selari. Mereka saling berpandangan. Tiada sesiapa yang berani bersuara. Dan tanpa berbincang, mereka semua tahu mereka perlu turun pada waktu tu juga. Sebab sesuatu yang tak manis dan agak misteri telah berlaku. Perjalanan turun dilakukan tanpa banyak bercakap. Tiada lagi gurauan, tiada lagi selfie. Mereka hanya mahu keluar dan sampai di kaki gunung. Now semuanya terasa normal kembali. Bunyi kereta, suara orang, cahaya yang terang. Seolah-olah hutan tadi hanyalah mimpi. Tetapi mimpi yang menjadi nyata. Apabila salah seorang membuka galeri telefon, dia mahu periksa gambar yang diambil pada pagi tadi. Gambar yang biasa, hutan, selfie bertiga, batu yang besar, langit yang biru, sehingga satu gambar yang terakhir, gambar yang tiada sesiapa ingat yang diorang ambil. Dan dalam gambar tu, mereka berdiri bertiga di belakang Faiz. Beberapa meter di belakang lah, kelihatan sesuatu berdiri di antara pokok. Wanita berbaju putih, rambut panjang menutup muka. Tetapi kali ini wajahnya jelas, mata hitam sepenuhnya, senyuman lebar hingga hampir ke telinga. Dan mengikut Mahmud, Faiz berhenti mendaki selepas hari tersebut. Dia tidak lagi naik gunung dan setiap kali bila malam tiba, kadang-kadang dia masih terbau bunga melu. Kadang-kadang dia terdengar namanya dipanggil dengan perlahan, dekat dengan telinganya walaupun dia berseorangan diri. Gunung Ledang semestinya masih berdiri, tenang, megah. Pendaki masih datang dan pergi. Gambar-gambar indah masih dimuat naik ke media sosial. Tetapi hutan yang terletak di Gunung Ledang tidak pernah kosong. Legenda Puteri Gunung Ledang mungkin sekadar cerita rakyat. Atau mungkin ia cara orang lama memberitahu kita sesuatu. Bahawa ada tempat yang mempunyai penjaga, penunggu, makhluk yang tidak suka diganggu. Dan mungkin apa yang Faiz dan rakan-rakannya temui bukan sekadar wanita berbaju putih, tetapi sesuatu yang sudah lama berada di sana. Menunggu dan memerhati, menghitung langkah, dan jika suatu hari nanti kemungkinan ada di antara geng bayang yang nak mendaki Gunung Ledang, kok terdengarlah nama dipanggil ke apa, just ingat satu benda. Jangan sahut, kerana tak semua yang memanggil adalah manusia ataupun rakan-rakan korang yang turut ikut mendaki Gunung Ledang. Alright, Game Bayang semua, so Shadows harap Game Bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Satu kisah yang bagi Shadows agak simple, mempunyai banyak misteri dan juga sejarah-sejarah berkenaan dengan Gunung Ledang. Sekali-sekala lah, seperti Shadows pernah bagi tahu dalam konten dulu,
Dia menarik bila kita berkongsikan sedikit sebanyak sejarah tentang sesuatu tempat selain daripada misteri dan juga perkara-perkara yang seram yang terdapat di tempat tersebut. Alright, so sekiranya yang baik semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. Nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, selamat berpuasa. Kejap lagi kita bakal bersahur. Pastikan bangun untuk sahur sebab banyak keberkatan di dalam waktu sahur tersebut. Dan sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Yang baik semua.